Rasuah penerimaan atau pemberian suapan kan, seperti wang, hadiah atau perkhidmatan. Dia tak semestinya duit. Dia mungkin boleh jadi hadiah. Ada juga dia bayarkan tambang tiket flight kita pergi ke satu tempat untuk bercuti. Jadi itu pun satu bentuk. Ataupun bayar untuk main golf kat Bandung. Berapa ramai yang kena tangkap hari tu kan? YDP dan Datuk Bandar di PBT sebuah negeri berjemaah main golf dekat Bandung. So kontraktor bayarkan untuk dia. Itu pun rasuah kan? Hadiah, perkhidmatan. Contohnya ada orang tu dia jaga tender untuk ni quotation sebut harga untuk buat banner je, dan dia asyik ambil 2-3 syarikat. Syarikat ni dia cadangan sebab syarikat ni murah. Sebenarnya dia dah deal dengan syarikat tu. Kereta rosak, tukar sport rim, tukar apa, semua pembekal ni bayarkan untuk dia. Itu pun satu bentuk rasuah. Adalah orang tu cakap, yang penting kita jangan buat makan, sebab nanti dia akan jadi darah daging. Tukar sport rim, tukar exhaust, tukar audio, dekat dalam tu dia punya speaker berdengung-berdengung macam tu, tak apa. Dia kata yang dia terlupa kenderaan yang sama bawa cari rezeki, sama kat jalannya kan. Dan saya sebabkan selalu sangat ceramah integriti ni, saya baru-baru ni saya jumpa dengan bekas pengarah SPRM, saya jumpa pendakwa kes-kes rasuah, saya jumpa dengan beberapa orang yang terbabit dengan buka kertas siasatan. So banyak kes-kes yang sebenarnya tak berbaloi rasuah ni sebenarnya. Atas dunia lagi kebanyakannya Allah dah tunjuk dah. Kita jangan sibuk, kita selalu cakap, kau tengoklah kalau tangkap, memang tangkap ikan bilis saja. Jerung ni dia tak tangkap pun kata. Kan? Ya, kadang kita cakap macam tu. Sebenarnya poin yang betul-betul cakap, ya Allah, jauhkanlah aku daripada ujian seperti itu. Jangan aku jadi macam dia. Itu patut kita kena fikir. Siapa yang terlibat dengan jabatan-jabatan penguasaan, dia akan faham bukan senang nak buat pendakwaan sebenarnya. Sebab ada kes bunuh kanak-kanak baru-baru ni, saya tak nak sebut nama dia, kita tahulah kes bunuh. Kadang kita heran kenapa dia tak charge bunuh tapi dia charge benda lain. Sebab berdasarkan siasatan tu, itulah kes yang paling kuat sekali kalau nak lekat. Kalau dia dakwa dalam kes ni takut terlepas nanti, sebab standard pendakwaan dalam kes jenayah adalah melampaui keraguan munasabah, beyond reasonable doubt. Itu sebab ada kes tu dia terpaksa buat macam tu. Saya tahulah, saya pergi, saya jumpa polis ni, saya jenis tak puas hati, saya jumpa tu. Kenapa macam tu, kenapa macam ni, nak tahu. Betul? Yang kes rasuah ni, ada orang nak lepaskan diri, sanggup makan duit tu, dia telan duit tu. Jadi pendakwa SPRM, para penyiasat ni mohon perintah mahkamah untuk menggeledah najis. Tak tahulah, agak-agak macam tu lah kot dia buat. Sebab nak tengok nombor siri pada duit yang dia telan. Kebanyakannya dah hancur-hancur, tapi ada yang dapat selai 2 helai tu memang komplit lagi dia punya nombor siri dia. Bayangan makan macam apa benda yang dia makan setiap hari, tapi nak kena cek najis dia. Seorang penguatkuasa pejabat agama, saya tak sebut negeri mana, dia melepaskan orang yang kena tangkap khalwat. Berapa dia ambil? RM150. Dia cakap, Allah, sikit sangat. Dia tu cakap tadi, tak baloi. RM150 dia ambil. Dan dia jawab apa ketika siasatan dia buat? Dia kata, saya terpaksa, saya tak ada pilihan lain. Anak saya kat rumah dah tak ada susu, dah nak minum. Dia dah, anak kau dah tak ada susu nak minum, kau tergamak, kau pakai duit haram bagi anak kau makan. Macam tu. Ada satu tu, bila serbuan dia buat dekat rumah ni, pegawai yang berkaitan dengan cop pasport dekat pintu sempadan. Saya tak nak sebut jabatan mana. Tahu-tahu sendiri je lah. Bila serbu rumah dia, terkejut sebab rumah dia, apa dia? Rumah dia apa? Bukan besar, berterabur.
Rumah dia bersepah. Rupanya dia kena penyakit kemurungan. Duit yang makan ni jadi kemurungan. Duit banyak yang dia ada, dia jadi orang yang shopaholic. Apa? Shopaholic. Yang jadi beli je, beli. Dan berapa banyak barang-barang mewah dia beli. Dan tag harga pun tak cabut lagi. Dan rumah tu dah mula jadi hoarders. Dia dah jadi hoarders. Lunggukkan barang-barang, nak masuk pun bersepah lah barang. Dia jadi sakit mental. Dan salah seorang bekas pengarah SPRM, dia kata, saya nak cerita dengan Samsul ni, saya sebab ni, dia kata, Datuk ni, saya sebab ni, saya teringat cerita ni, dia kata. Cerita apa? Dia kata dia serbu dekat rumah ada satu pegawai yang berkaitan dengan agama lah. Saya tak sebut pejabat mana berkaitan dengan agama. Dia boleh jadi zakat, boleh jadi baitul mal, boleh jadi wakaf, boleh jadi pembadanan jabatan agama, pejabat mufti, boleh jadi. Tetapi dia ni bertanggungjawab jaga satu fund dana dan berlaku penyalahgunaan. Sewaktu serbu tangkap dia baru seminggu kematian isteri. Anaknya kecil-kecil lagi, baru ada 5 orang anak, kecil-kecil lagi. Dan waktu dia orang tangkap, gari bapaknya ni, anak-anak ni peluk kaki pegawai SPRM ni. Pakcik, boleh tak minta tolong jangan tangkap ayah kita orang hari ni. Yang tu yang pengarah SPRM tadi tak tahan dia. Sebab dia kata. Tapi kerja dia kata kena buat, dia kata. Tangkap tu tak tangkap. Jadi dia orang sampai kat pejabat, sebab dia tak boleh bayangkan wajah budak tu tadi tu. Dia orang kumpulkan duit seorang sikit, semua kumpul, hantar dia sejumlah wang kepada ni, duit kutipan dia orang sendiri, hantar dekat rumah penjaga yang jaga budak-budak tu sementara bapaknya ditahan. Tu yang bekas magistrate, semua pernah dengar lah, dia sharekan pengalaman dia kan. Bekas magistrate ni, dia dulu kena tahan. Dia ni melepaskan kes-kes yang KK dadah dekat mahkamah. Dia lepaskan kes. Contohnya nak bayar apa? Bayar 40,000. Bila dapat 40,000 dia bagilah. Dia ambil 10,000. Pegawai polis yang ni ambil 10,000. Penyiasat ambil 10,000. Yang pendakwa ambil 10,000. Macam tu lah. Dia satu grup. Bila dia ambil, entah macam mana, ada satu orang ni, okey, nak lepas, bayangkanlah kes dadah ni satu hari dalam, kalau kita pergilah mahkamah magistrate, kita boleh dengar sebutannya dalam banyak sebenarnya. Kadang-kadang sampai 10-15 kes satu hari. Bayangkan satu kes dia deal macam tu. 10,000. Kalau satu hari 4, dah 40,000 sehari. Kan? Tapi banyaklah. Jadi, entah macam mana dah satu kes tu, dah janji nak bagi 40,000, sudahnya bila dah lepas, dia tak bayar. So, adalah yang ugut dia, pegawai polis yang seorang ni ugut dia, kau cuba kau tak bayar, aku tangkap balik semula dia. Jadi orang ni buat apa? Report dengan SPRM. SPRM semua ni kena tahan. Semua kena tahan, termasuklah magistrate tu tadi. Magistrate ni hidup mewah, grade 41, 44, mewah. Bagi duit bulan-bulan belanja berapa banyak, hadiahkan kereta untuk ayah dia. Akhirnya bila dia dah dipenjarakan, ada beberapa kekesalan yang disebutkan. Yang pertama ni, dia kesal dia tak sempat tengok isterinya melahirkan anak sulung dia sebab dia dalam penjara. Dan kedua, ayah dia dengan adik dia menaiki kereta yang dia hadiahkan tadi tu, aksiden, terbakar, rentung dua beranak ni, dan dia tak dapat tengok pun. Itu sebab dia tampil untuk kongsi pengalaman dia. Dia share, dia kata tak baloi, kena penjara, jadi macam ni. Dan dia dengannya dah ada konsortium dah sekarang ni. Konsortium dikumpulkan semua pesalah-pesalah rasuah ni untuk share pengalaman. Jadi lepas ni ke tengah boleh panggil dia orang untuk kongsi pengalaman sebenarnya. Itu bagus.